wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah melalui pelbagai aktiviti sepanjang program Mumtaz Lugawi 2026, kini tibalah kita ke majlis penutup. Indah bahasa, penyeri bicara, ilmu ditimba sepanjang masa. Mumtaz Lugawi melakar memori sepanjang manfaat kekal di hati. Untuk memulakan majlis penutup kita pada hari ini, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bagi memberkati majlis penutup kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Akhlil Fadli untuk membaca sepotong ayat Al-Quran. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Sadaqallahul Azim. Terima kasih atas bacaan Al-Quran itu tadi. Kini, marilah kita bersama-sama menghidupkan khidmat Mumtaz Lugawi. Semua peserta diminta bersedia. Istiqdal, Yaman! Istiqdal, Yaman! Ada lagi seorang buat kesalahan. Serius. Kita harus nombok semua. PKP nak tengok hasil kita berlatih ni. Kita buat malik. Dah. Istiqdal, Yaman! Istiqdal Yaman! Nazimu sufufakum, nazimu! Nazimna sufufakunna nazimna! أيها الشباب تقدموا إلى الأمل. أيها الشباب تقدمنا إلى الأمام. اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية في قلبي. ممتاز لغوي ممتاز لغوي متين مطيع أخلاق والإنسان مليار. اجلسوا. Ini semua. Semua dengan Sekarang dengan satu arahan sahaja. Faham? Faham? Ya, Mak. استبدال كمان نزموا صفوفكم نزموا أيها الشباب تقدموا إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام.
Muntah Luawi. Kemudian. Takbir. 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 Ijlis. Terima kasih atas semangat yang diberikan. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu tema Mumtaz Lugawi. Iaitu persembahan pelajar. Persembahan nyanyian dari setiap kumpulan. Dijemput kumpulan pertama.